Hello, Cik. Hello? Dia ni handsome lah. Ya ke? Okey, Cik buat macam ni je. Macam ni lah. Buat sekarang. Okey. Baiklah, kita start sekarang. 1, 2, 3. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain. Saya rasa tak berapa jelas lah. Kenapa dia orang benci saya selama 3 tahun ni, ha? Hai, apalah masalah dia orang ni? Masalah mental ke apa ke entah dia? Dia tetap benci juga saya sebenarnya. Aku ni pelik ke? Atau berbeza dengan dia orang? Adakah? Banyaklah adakah? Kau ni memang benci pun. Apa kau cakap? Aku dah banyak jangan pengemar ayah aku buat. Aku buat itu, dia buat ini. Tapi mereka benci juga. Macam satu juga. Buat AI wifi pun, router pun. Inilah tetap. Mereka benci juga. Aku ni memang teruk ke ni? Atau Kepala bapak engkau. mereka benci juga. Tapi saya ni keturunan ayahku. Kepala bapak engkau. Dah lah ayah awak sombong. Ayah saya bukan sombong macam ni. Tahu tak? Saya cuma nak berkawan je. Kepala bapak engkau. Kau tak ada masa depan. Diamlah kau. Aku kena buat sesuatu ni. Sebuah masa depan. Aku boleh ubah masa depan. Apa-apa saja. Ini adalah puzzle. Kepala bapak engkau. Cukup setan. Kepala bapak engkau. Diam korang. Kepala bapak. Kau ni memang tak puas hati dengan saya. Kepala bapak engkau. Manusia AI memang sesuatu teruk. Kau keturunan yang teruk. Cukup. Dia orang memang rasa aku macam tu ke? Aku mesti dia orang adalah keturunan manusia normal. Sesuatu yang teruk. Manusia normal. Aku benci dia orang. Aku dah suka dia orang. Aku yang paling berkuasa daripada yang lain. Aku yang terhebat. Saya akan buktikannya. Akan bersamakannya. Saya ada manusia. Masa untuk misi menyeksa. Nah, bagi abang balik. Apa ni, Akak? Abang balik. Kahwin. Awak Abang Lili. Siapa Abang Lili? Ceritalah. Aku kan nampak hantu Lili. Hantu Lili. Badannya kecil. Lari laju. Mata dia merah. Saya mau cerita juga. Dengar ah. Kepala bapak engkau. Telefon Asfar. Maju. Ya. Hei, kenapa saya kena tangkap ni? Saya nak soal siasat.